Kita masuk pada hadis yang ke-21 daripada bab ini. Al-Hadi wal-Ashrun. Hadis yang berbunyi an Abi Munzir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid minhu wa kana la tukhti'uhu salatun faqila lahu aw faqultu lahu law ishtaraita himaran tarkabuhu fi adh-dhalma wa fi ar-ramda فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب إلي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله رواه مسلم وفي رواية إن لك ما احتسبت الرمضاء الأرض التي أصابها الحر الشديد. Daripada Abu Munzir, iaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berkata, terdapat seorang lelaki dan aku tidak tahu lelaki yang jauh tempat tinggalnya daripada masjid melainkannya daripadanya. Maksudnya Ubay bin Ka'ab menceritakan tentang seorang lelaki, seorang sahabat yang mana rumahnya memang jauh daripada masjid dan tak ada lagi orang yang lebih jauh daripada rumah dia. Dialah yang jauh. Dalam keadaan rumah dia yang paling jauh tu, tak pernah dia tertinggal solat pun. Tak pernah satu pun terlupa solat daripada dia. Maka bila ditanyakan kepada dia, ataupun aku bertanyakan kepada dia, kalaulah kamu beli seekor keldai, kemudian kamu tunggang keldai itu dalam keadaan gelap dan juga dalam keadaan ramda, panas terik, dua keadaan. Kenapa perjalanan kamu jauh nak sampai ke masjid ni? Kalau dalam keadaan gelap kamu ada kenderaan, okey sikit, cepat sikit. Ataupun kalaulah panas terik, kamu ada kenderaan, cepat sikit sampai ke masjid. Tak ada lah letih. Maka apa yang dijawab oleh sahabat tersebut? Jawab, ma yasuruni anna manzili ila jambil masjid. Aku tak suka pun, aku tidak mendatangkan kegembiraan pada aku kalaulah rumah aku ni dekat dengan masjid. Maka aku tak seronok pun kalau rumah aku dekat masjid ni. Sesungguhnya aku nak apa dia? Kalau boleh langkah demi langkah aku ke masjid ni ditulis, ganjaran tu diberi. Kenapa hadis sebelum ni kita dengar tadi yang Bani Salimah, dia nak pindah dekat dengan masjid, Nabi kata, wahai Bani Salimah, tiap-tiap langkah kamu daripada rumah kamu semua dikira ni. Kalaulah kita dekat dengan masjid, malah pendeklah langkah kita, maka kuranglah kiraan pahala dia, ganjaran dia. Kalaulah jauh, setiap langkah dilangkahi, jadi dikira. Adakah seorang tadi dia bawa kenderaan tak dikira? Kira juga. Tapi apa yang disebut oleh Nabi SAW sebagai langkah-langkah tu, sahabat nak langkah-langkah tu. Dan itu adalah bertepatan dengan apa yang disabda oleh Nabi SAW. Sebab itu apabila seorang tadi, dia datang ke masjid dalam keadaan dia berjalan kaki dengan dia naik kenderaan, mana lebih menepati sunnah? Jalan kaki. Tapi kalau seorang tadi naik kenderaan, adakah tidak dikira? Dikira juga. Tapi pengorbanan yang ada, susah payah yang ada pada jalan kaki tak sama dengan yang dia naik kenderaan. Jadi sahabat ni, bila dia tengok apa dia, bila Nabi sebut macam tu, dan aku nak rasa susah payah tadi untuk dapat ganjaran tadi, setiap langkah yang dilangkahi tadi, maka sahabat ni buat. Inni uridu an yuktaba li mamshaya ila al-masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Begitu juga waktu aku pergi ke masjid dan aku pulang daripada masjid ke rumah aku nak ganjaran. Benda tu dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah himpunkan untuk kamu kesemuanya. Dalam satu riwayat disebutkan innalaka mahtasabta, sesungguhnya bagi kamu apa yang kamu
apa yang kamu niatkan, apa yang kamu harapkan. Kamu harapkan ganjaran macam tu, Allah SWT beri kamu ganjaran macam tu. Sebab itu tuan-tuan Allah SWT, setiap satu amal yang kita buat, maka amal tadi perlu disertai dengan pengharapan, mengharapkan ganjaran daripada Allah SWT, maka insya-Allah akan dikurniakan kebaikan.